Rumah dah siap kemas dah. Kita nak pergi Ninsau. Sekarang pukul 10. Awal lagi nak ambil anak sekolah. Nak pergi Ninsau sebab kita nak beli bakul baju. Sebelum ni bakul baju kita letak ni je. Ni kan, pakai yang ni tepi ni. IKEA punya ni. Saya nak tukar beli bakul yang ada saya nampak dekat Ninsau tu. Telur. Kita beli extra sebab murah. Satu bekas ni RM5. Berapa sen tah. So kita ambil 3 terus. Jadinya yang bekas yang ketiga ni tak ada tempat nak simpan. Sebab saya guna tempat telur yang biasa korang tengok saya gunalah kan. Yang jenis macam ni dia boleh letak 2 bekas je. 60 biji telur lah kan. So yang ni tak ada tempat dia. Itu yang duduk kat sini kan. Saya nak beli bakul tu, kiranya bakul tu untuk letak dekat bahagian atas. Inilah atas dryer ni. Jadi ruang laundry semua kat atas ni je. So jom lah kita pergi Ninsau. Masa nak beli hanger juga ni. Hanger tak cukup lah. So dah sampai Ninsau. Okey, kita terus menuju ke tempat barang yang nak dicari. Inilah bakul yang saya nak beli tu. Ada banyak lagi pilihan bakul kat sini. Macam-macam jenis lah. Bulat ada, memanjang macam ni pun ada. Bulat banyak version jugalah bulat. Macam yang ni jenis petak. Tapi nampak tebal lah juga dia punya plastik dia tu kan. Harga yang ni, lupa pula nak tengok berapa harga dia. Selain daripada tu, tengok macam-macam lagi barang putih ada korang. Tu sampah macam kat Shopee pun ada. Ni harga 10 ke 15 dah. 10 kot tak silap saya. Bakul-bakul lain pun macam-macam jenis bakul ada kat sini. Tempat beras pun ada. Ini bakul jenis yang ada penutup. Tu penutup dia. Besen jenis fold ni pun ada juga. Banyak lagi barang lain. Ini bakul jenis bulat tapi dia pendek sikit ni. So ni yang saya nak ambil. Kita nak ambil yang ini sebab yang ni je rasa sesuai dengan kawasan laundry saya. Sebab saya nak letak atas dryer tu kan. So saiz macam ni ngam lah. Ada kapet kaki juga. Besar jugalah kapet kaki dia. RM10 harga. Ni untuk kawasan laundry. Tuala-tuala pun ada. Tuala jenis fiber kain dia menyerap air. Balang-balang macam ni RM10 je. Kontainer. Ni pun ada penyapu jenis panjang ni. Kat sini ada penyapu kecil ni pun ada. Shower air bilik mandi kan. Shower bilik mandi. Mop. Lagi ni apa ni tah. Macam lap mop jugalah ni. Lepas sini kontainer-kontainer ni dari RM5 sampai ke RM15 ada. Ikut saiz dia lah. Lepas tu kat sini ada lagi barang-barang putih untuk macam decoration pun boleh lah. Untuk letak remote TV ke apa ke wifi korang ke. Boleh lah ni untuk decoration. Laundry jenis lipat macam ni pun ada juga. Laundry basket. Kat tepi sini pun macam-macam lagi ada ni untuk organizer. Bag. Ni untuk bilik mandi punya item. Tadi yang suka tema putih ni, yang suka tema pink pun macam-macam juga ada. Yang tema pink semua RM2.40 je barang dia. Besen, bakul, macam-macam lah ada.
Dia punya pink pula bukan pink yang apa tu, garang-garang, pink yang lembut-lembut je. Cantik lah warna pink dia tu. Nampak macam-macam lagi, bekas makanan, tempat sudu. Yang suka warna hijau pun ada juga, barang warna hijau. Tapi ni dia macam sage green gitu. Macam-macam jugalah ada kan, untuk barang toiletry, laundry, semua ada lah. Ada juga tema warna kuning. Warna kuning ni dia tema dak. Dia gambar dak lah kalau yang kuning ni. Banyak jugalah barang yang ikut tema dekat Niso ni. So tengok untuk yang kuning saja pun macam-macam hanger. Yang suka rumah colour kuning tu boleh lah pergi Niso. Collect lah semua item-item yang ada kat sini. Semua RM2.40 ya yang kuning ni. Macam-macam korang untuk toilet, untuk dapur, tisu basah, tisu kering. Lepas tu pun tengok ni, ada lagi ni untuk macam gantungan. Apa orang panggil hook kan? Ni berus-berus nak gosok-gosok periuk ke apa ke, semua ada cawan. Bekas makanan. Kerusi kecil pun ada. Tong sampah mini, brus jamban, tisu kering tu, tempat gosok pinggan. Banyaklah. Okay, next ni tema capybara. Banyaklah untuk nak, kalau anak suka capybara tu kan, bolehlah hias dengan ni, apa orang panggil patung-patung capybara ni kan. Tempat duduk pun ada tu yang untuk menyandar dalam kereta. Ni cawan-cawan untuk buat parti. Ada bekas makanan juga. Comel. Macam nak bawa bekal kan. Untuk nak bawa bekas sekolah tu, bekas makanan ada, botol minuman pun ada. Tema capybara. Comel. Pinggan mangkuk untuk ni, budak-budak makan yang ada partition tu kan. Stokin-stokin pun cute-cute-nya lah. Geram tengok tau. Ni space pinggan dia. Ada pinggan partition, ada pinggan biasa pun ada. Mangkuk pun ada Cawan-cawan, sudu. Collect lah korang kalau yang suka tu. Tapi tu dia punya botol air. Nampak tu botol air minuman yang macam saya beli kat anak saya tu. Selain daripada tu ada juga alat tulis tim capybara. Dia punya set alat tulis pun comel, pen-pen apa semua kan. Stiker, buku-buku nota. Ni tong sampah mini dia. Besen pun ada. Cop capybara juga tu pun. Ni semua stationery. Okey lah, itu je yang saya dapat tunjuk. Okay, so nak ambil hanger. Tadi ruangan atas ni, kat ruangan bawah ada pinggan-pinggan kaca. Macam-macam corak, macam-macam design ada korang. Kalau tengok tu geram je. Ni yang warna putih, design-design warna putih, yang suka pinggan-pinggan mangkuk warna putih tu. Boleh pilih dekat sini. RM2.40 je satu, tak kira pinggan besar ke kecil. Cuma bahagian sini je harga dia lain, atas daripada RM2.40. Dia semua 5, 10, 15 macam tu. Sebab apa, dia cantik sikit kan. Corak dia pun cantik. Ni design dark ni, dia macam design yang beige tu jugalah. Lebih kurang. Ni yang bunga-bunga pink ni. Tapi yang biru dark dengan pink ni dah lama dah. Yang bell tu mungkin baru masuk. Sebab sebelum ni dia letak yang dark tu kat situ. Ni yang bell punya ada yang saya beli hari tu, yang jenis panjang tu. Korang buat siakap tu okey lah kan. Saya dah balik. Dah bawa balik. Bawa ni dengan motor. Dah tak nak beli bakul kan, tapi pergi bawa motor. Mengangkang-angkang bawa. Ada benda lain lagi yang saya ambil, harga RM2.
Bakul ni je lah harga RM15. Kalau korang tengok tadi dekat video yang saya share tu, semua barang yang warna putih belaka semua tu, tu semua harga dia lain. Harga dia atas daripada RM10 lah. Tak ada yang RM5 ke RM2 tak ada lah. Dekat Niso kan dia ada macam-macam harga kan. Banyak lah barang-barang laundry, perkakasan rumah lah kan. Dia sama lah juga dengan yang bahagian pinggan-pinggan kaca tu. Pinggan-pinggan kaca tu bahagian yang ada set biru, set pink, bear set, dark set tu semua tu kan. Tu semua harga lain. Dia tak RM2. Okay, so ni lah bakul ni saya ambil. Dia ada banyak design tadi kan saya tunjuk tadi. Bakul-bakul dia ada yang jenis bulat tinggi lah apa semua. Dia cantik lah semua bakul dia. Tapi untuk kesesuaian rumah saya, yang ni lah yang saya rasa paling sesuai sekali kan. So sebab itulah saya pilih untuk ambil yang ni. Semalam ronda jugalah dekat Mr. DIY. Tak ada design bakul-bakul yang cocok. Orang bilang cocok. Sebab kita nak letak atas dryer tu kan. Jadi saya rasa macam ni lah lebih sesuai. Lepas tu ada ambil jugalah barang lain. Saya beli hanger sebab hanger tak cukup. So sebenarnya susah tau nak jumpa hanger yang RM2.40 sekarang ni. Ada banyak. Walaupun hanger dia tu hanger nipis je. Hanger yang orang kata senang patah lah kan. Tapi ni rasanya taklah senang sangat patah pun. Dia liat juga kan. Tapi masih berbaloi lagi lah sebab dia ada 10 pieces harga RM2.40 kan. Kalau tengok dekat Eco pun dah tak ada dah yang jenis banyak macam ni RM2.40. Ada pun yang ada 5, 4 macam tu kan. 6. Dia setengah dozen je. Dulu kita senang jugalah kalau masuk Eco tu, senang juga nak dapat yang 1 dozen RM2.40 kan. Sekarang tak ada, ni pun 10 pieces je RM2.40. So boleh lah beli satu dah dapat banyak kan. Lepas tu saya beli ni kitchen white yang 80 pieces yang macam dekat TikTok tu kan. TikTok, Shopee ada kan. RM2.40 boleh lah. Sebelum ni saya tak pernah nampak lah ada dekat Niso. Baru macam baru masuk stok. Sebab saya pergi yang ni hari ni baru nampak ada. Sebelum ni pernah pergi juga tapi tak ada pun. Dekat Eco Shop ada tapi dia tak banyak tahu tak. Dia macam lepes sikit lah. Separuh daripada ni. Rasa dalam 50-40 macam tu lah kot. Macam tak berbalik kan. Dia dekat TikTok dengan Shopee tu rasanya murah juga kan. Tapi mengenangkan nak kena postage apa semua tu. Next saya ambil ni juga. Ini adalah spray minyak. Saya nak buat minyak spray punya lah kan. Okay, kita minyak yang tuang kita dah ada. So saya nak beli satu minyak yang spray. Sebab saya tengok ada warna putih. Sebab tu saya ambil. Kalau tak ada warna putih tu kita ambil lah kot. Jenis spray macam tu kan. Besar lah juga botol dia tu. Lepas tu saya beli ni tombol periuk nasi. Nak tukar lah. Sebab saya tengok ni ada design kayu. Dia buat macam design kayu macam ni. Lagi cantik. Comel pula tu. So nak ganti tukar. Okay, so jomlah kita kemas-kemas apa yang kita beli tadi ni. Ni saya nak alih telur sebab kita dah letak bakul laundry baru. Keluarkan dulu lah barang-barang ni. Lepas tu dah boleh dah guna bakul baru ni. Bakul ni boleh letak baju-baju kotor kan. Okay, so untuk barang laundry kat tempat laundry je lah semua. Bekas minyak ni kena cuci dulu lah. Lepas tu keringkan. Tak boleh nak terus isi lagi lah. Saya kena extrakan penyangkut baju sebab semua baju-baju saya semua bersangkut. Tak kira seluar ke baju. Anak dengan saya semua sangkut. Okey, nak tukar ni tombol ni. Sebelum ni pakai okey tu okey je. Cuma dia macam gemuk sikit lah kan. Ni nak ganti ni sebab dia macam kayu tu dia nampak macam kecil, comel sikit, macam sesuai sikit lah dengan penutup periuk mini saya ni. Periuk mini tu periuk mini Mr. DIY yang 1 liter
liter kot tak silap saya lah. 1 liter lebih lah. Barulah comel sikit kan. Sebab dia kecil, padalah dengan tuduh periuk yang kecil tu. Lagi comel. Kecil pula sebab periuknya kecil kan. So lagi sesuai lah. Dia punya tombol dia tinggi. Okey, nak lap-lap pesan minyak dekat atas rak tu. Sebab nak susun, nak letak telur dekat dalam bakul kelabu tu juga. Nak letak atas tu telur yang lebih tu. Sebab dah tak ada tempat nak letak dah kan. Inilah function tisu basah dapur ni kan. So jimat lah sikit spray kitchen tu. Okay, saya susun telur ni kat dalam bakul kelabu ni je. Letak dekat atas rak atas dapur tu. Okay, sekarang ni saya nak kemas dekat bahagian dalam-dalam DIY kitchen cabinet ni. Semua yang barang-barang toiletries dengan pencuci-pencuci semua ni saya nak ubah dah lah. Nak letak dekat bawah sink. So inilah tempat sebenar dia. Kita buat tempat bawah sink ni untuk letak benda-benda ni lah. So bila bertutup macam tu, terlindunglah keaiban dia dekat dalam tu. Lagi senang sebenarnya kalau kita guna kitchen tissue wet tu kan. Kita lap-lap, bagi dia basah dulu. Dia kotor-kotoran minyak pun dia pergi juga. Habis lap dengan tisu basah tu, saya akan lap jugalah dengan tisu kering untuk bagi dia kering elok balik kan. So easy. Sekaligus dia menjimatkan tisu kering saya lah. Okey, bahagian laci yang panjang ni, sebelum ni saya letak macam tu lah. Sekarang ni saya nak tukar, nak alih letak gelas-gelas dekat dalam laci ni. Sebab dekat bawah kowe tu dia macam berabuk sikit kan. So dekat sini dia kurang lah sikit berabuk. Abuk tu mungkin akan ada juga, cuma kurang sikit lah. So gelas-gelas semua kita simpan dekat sini je lah, tukar tempat. Berat juga sebenarnya kan, sebab semua gelas-gelas ni gelas kaca. So nak tolak troli tu tutup tu boleh tahan jugalah. Kita pula jenis DIY je kabinet kan. Okey, dekat bahagian bawah ni periuk kukus tu boleh simpan dekat sini, muat je. So kita letak bawah ni je lah. Okey, untuk ruangan laci 3 ni, yang pertama ni ada yang tanya apa yang saya letak kat dalam ni. Ini ruangan balang-balang kecil Eco ni. Saya beli kat Eco Shop je. Dia macam IKEA punya jar kan. Mini jar tu. Okay, so untuk yang ni bekas ni muat 16 biji lah kat dalam laci ni. Saya buat isi semua benda-benda rempah ratus yang kecil-kecil lah. Okay, macam yang ni. Sini ada cili powder, paprika, benda-benda yang saya selalu guna lah. Lepas cili powder ni kadang-kadang saya campur dalam serbuk kari. Bila tak nak masak gulai kan atau kari kan. Lepas tu paprika ni macam nak buat bakar-bakar ayam ke apa ke, letak juga. Lepas tu ni ada baking powder, soda bicarbonate tapi dah habis. Sini ada rosemary, kalau bakar-bakar ayam tu letak juga. Ni ada biji selasih yang buat air. Lepas tu ni ada ketumbar, biji ketumbar. Ini kadang-kadang nak buat bakar-bakar guna jugalah. Ni biji sawi ni kalau nak buat masak cuka. Jarang sangat buat masak cuka bila time ada menu yang guna biji sawi ni kan. Baru beli, tapi bila beli tahu sajalah kan. Sekali beli dia dapat banyak. Lepas tu tak tahulah. Benda jarang sangat guna. Dia tak ada pack yang jual sikit tau. Lepas tu yang ni rempah ratus apa tu, halba campur kan. Selalunya kalau buat kari ikan, gulai ikan, kari ikan, gunalah yang ni. Lepas tu ni saya buat letak apa tu, dada hitam yang jenis kisar tu.
Ni cili serbuk yang jenis kasar, yang Thai punya kan. Kalau buat kerabu Maggi ke apa, hari tu buat kerabu Maggi, so beli satu pack tu banyak jugalah. So ni halba. Halba ni kadang-kadang saya buat minuman, sebab tu banyak. Tu buah pelaga, ni standard, mesti kena ada lah kan. Ni serbuk kayu manis, hari tu buat churros, kita belilah kan. Ni dah tinggal sikit lah. Ini bunga cengkeh pun dah tinggal sikit lah. Ni ada bunga lawang. Okay, ni yang kecil macam kayu manis, sebab dia besar kan, tak boleh nak simpan dalam balang kecil ni, jadi kita kena guna balang yang bawah ni. Kat laci yang kedua, yang tengah ni, ni lah. Yang ni dia tak betul-betul ngam duduk, tapi dia boleh muat 9 ketul je lah. Dia ada space lagi kat belakang tu. Jadi dia bergerak-gerak, kita kena letak anti-slip punya mat kan. Okay, so yang ni, balang ni dekat Eco ada, dekat DIY pun ada. Boleh masuk 9 biji. So saya beli 9 lah untuk letak kat sini kan. Saya tak beli label stiker lagi kan, so tempel je dengan ni yang bekas botol yang saya beli dekat Minso hari tu. Okay, so ni lah kayu manis saya letak kat sini, sebab dia besar-besar, tak ada nak masuk balang kecil. Jadinya ni ada sisa gula putih lebihan. Lepas tu sini tepung jagung, tepung kentang. Jarang sangat saya beli tepung kentang ni. Ni sebab anak saya nak buat goreng udang hari tu, belilah. Ni lah ada sular, sebab pack dia besar masa beli tu, terpaksa letak dalam bekas yang besar ni lah. Ni ada gula perang yang perui tu kan, gula Melaka perui tu. Tu kunyit, sebut kari ikan, kari daging. Tu yang ada dalam ni. Laci yang bawah sekali ni kita tak cari lagi balang dia, akan menyusul lah cari balang dia. So itulah buat sementara kan. Ini je kita, tak ada apa ni. Ni pun belum ada lagi dia punya drawer yang saya nak beli tu. Saya tak beli lagi. Kita akan beli pula drawer jugalah. Ada 3 ketul kat sini. Dia ada 3 saiz. Sebab tu saya buat dah siap-siap ukuran dia. Tapi tak ada lagi. Kita letak macam tu je lah dulu. Okay, yang ini saja dah complete. Yang dah complete dah benda yang kita letak. Botol ni, Minso punya. Lepas tu pula balang bawah ni, DIY pun ada, tapi saya beli ni kat Maiden. Ni yang tinggi 1.25 liter. Saya ambil 3, ngam-ngam masuk. So yang mana balang-balang bawah tu, itulah saya letak tepung goreng ayam tu, tepung gandum dengan gula. Sebab dia semua pack-pack sekilo kan, jadi kena buka besar sikit lah. Ni lime juice, cuka, light soy sauce. Lepas tu ni ada fish sauce, sesame oil. Tu je. Okay, untuk space 2 ni yang ada ni bekas-bekas ni. Bekas ni saya beli kat Mr. DIY untuk storage benda-benda macam ni lah. Ada plastik-plastik, straw apa semua ni. Kita akan letakkan kat dalam ni je lah. Sebab bekas dia ngam dengan ruang tu kan. Nak juga lah, ada 2 betul. Semua ada. Okay, satu lagi, masa dalam video tu saya tak tunjukkan belakang tu saya tutup. Guna kotak. Jadinya macam mana tunjuk Ustaz. Macam tu. Nampak tak belakang dia ada kotak tutup belakang. Saya tutup biar tak berabuk lah kat belakang kan. Okay. Ni sampah. Sampah di situ. Kat sini tadi dah susun dah kan. Jadi saya letak tu lah barang-barang cuci dengan toiletries. Okay, so dekat laci ni hari tu saya letak gelas-gelas. So gelas saya ubah ke sana lah.
yang ni letak ni kain lap. So ni bekas-bekas simpan ayam, letak kat sini. Lepas tu last ni kita simpan kitchen wet ni dengan plastik sampah lah. Ni bekas ais juga. So korang, itulah yang tersimpan dekat dalam DIY cabinet ni. So saya dah share dah pada siapa yang minta nak tahu apa yang ada dekat dalam laci-laci ni semua. Okay korang, so saya rasa sampai sini je video kita sebab dah panjang sangat dah rasanya. Okay, see you next video. Bye bye.